Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nur Iman Kalisa binti Abdul Aziz. Saya berumur 11 tahun. Saya dilahirkan pada tanggal 13 Oktober 2014. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Lancang Pahang. Cita-cita saya ingin menjadi seorang jururawat. Setiap orang punya hobi. Begitulah juga dengan saya. Hobi saya membaca buku dan melukis. Membaca jabatan ilmu. Tabiat suka membaca dapat membantu kita menambah ilmu dan pengetahuan. Bak kata pepatah merupakan jendela ilmu. Pada hari ini, saya ingin kongsikan tentang sebuah buku cerita yang telah saya baca. Buku ini berjudul Pahlawan Merah. Buku ini ditulis oleh Aida Syahirah. Buku ini diterbitkan oleh Syarikat Pustaka Ilham. Buku ini mengandungi 91 buku surat. Penceritaan dalam buku ini dari segi bahasanya amat mudah difahami. Nak tahu tentang cerita dalam buku ini? Ianya mengisahkan Arif, Rosli dan Ganesh yang menyertai rombongan sekolah dalam ekspedisi alam hijau ke Gunung Bengal. Sebenarnya, Arif rasa berdebar-debar kerana dia pernah membaca kisah legenda tentang seorang pahlawan yang dikaitkan dengan gunung tersebut. Semasa ekspedisi itu, Arif digandingkan dengan Salihah, musuh ketatnya. Kedua-dua mereka tak pernah serasi. Disebabkan kerana Salihah, mereka berdua terpisah dari kumpulan dan tersesat. Lantaran itu, mereka terpaksa bermalam di hutan yang tebal dan gelap. Mereka telah menempuh pengalaman mencemaskan apabila bertemu dengan dua orang pemburu haram. Arif telah berusaha melawan pemburu tersebut tetapi dia tidak mampu mengalahkannya. Ketika keselamatan Arif dan Salihah terancam oleh pemburu tersebut, berlaku peristiwa aneh apabila Arif melawan mereka. Dia seolah-olah disapi semangat pahlawan merah. Akhirnya, anggota penyelamat berjaya menemui lokasi Salihah dan Arif. Mereka terbaring dan tidak sedarkan diri. Kawasan sekeliling tempat mereka menemui Arif dan Salihah kelihatan seperti baru dilanda ribut. Sedangkan ketika mereka menuju ke situ, tiada angin dan tanda-tanda perkara sedemikian berlaku. Kelihatan juga ada kisah tembakan pada pohon pokok. Perkara ini menjadi tanda tanya mereka. Nak tahu cerita tentang selanjutnya? Perkara yang berlaku. Jadi, rakan-rakan boleh membaca buku ini kerana ia amat menarik dan mempunyai unsur-unsur nilai yang baik, terutamanya dalam melakukan aktiviti kumpulan dan berpasukan. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi.